wakil sekolah dalam MSSD. So throughout 25 tu memang dia orang sibuk. Bukan main hujung minggu je, orang sibuk dengan tournament, aktif, training pun dah datang, game, semua ada. Setiap pagi lepas subuh dia sementara nak tunggu turun naik van pergi sekolah, dia mengaji. Itu yang saya nampak dan mungkin itu cara dia lah. Alhamdulillah. Subjek tu. Sebab apa? Kalau kita marah, apa yang kita dapat? Semua stres. Macam mana dia nak belajar dalam keadaan stres? Tapi apa yang penting kita bagi semangat kat dia. Tak apa, tak dapat yang 6A tapi ada fail lah satu. Yang lain lulus. Lepas tu waktu SPM pula, waktu nak dekat-dekat dengan SPM tu ada FS lagi. Ada bola lagi. FS under 18. Kalau ikutkan sebenarnya tak Betul-betul. Lepas tu, habis sekolah tu, lepas balik pada sekolah tu, saya akan rehat. Kalau nak main phone, saya akan main lah sepuas-puasnya. Sebab malam tu saya akan ada tuition, saya akan study. Lepas tu, after balik tuition tu, saya akan main phone sekejap dan tidur. Itulah rutin saya setiap hari. Saya dengan Mak Khairul, basically mereka sangat menghormati guru-guru mereka. They have a very good relationship dengan guru. I think benda ni semua ni combination, and of course the last one, mereka juga mula mengubah diri mereka ke arah